harga emas sudah capai harga ceiling atau all-time high pada RM493 per gram. Seperti yang dijangkakan, harga emas akan naik setiap tahun selagi wang kertas kita dicetak tanpa bersandarkan aset seperti emas. Walaupun harga emas sentiasa dianggap mahal, mengapa orang masih membeli emas? Kerana mereka melihat potensi harga emas dalam 2 tahun ke atas, bukannya untuk sekarang. Seperti penyimpan emas di bawah bimbingan saya yang telah mengalihkan sebahagian simpanan sekitar RM230,000 ke dalam bentuk emas baru-baru ini. Duit RM230,000 dalam simpanan, nombor memang akan kekal jika anda tidak usik sekalipun. Tetapi nilai duit anda akan hilang kuasa membeli. Bermakna barang yang boleh dibeli dengan RM230,000 tahun lepas memang sudah tidak sama dengan sekarang. Jadi solusinya, bekukan nilai dalam bentuk emas. Bila anda perlu gunakan wang, anda ada pilihan untuk jual atau pajak emas tersebut. Semua bentuk simpanan ada risikonya. Yang risau takut simpan emas, takut hilang, takut kena rompak, mungkin tidak sedar duit simpanan setiap hari dirompak inflasi. Bagi yang baru bermula, anda tidak perlu ada RM230,000 baru nak beli emas. Dengan Public Gold, anda boleh bermula dengan belian emas serendah RM100. Untuk bermula, anda boleh rujuk pin video saya untuk 5 langkah daftar akaun Public Gold dan saya akan bimbing anda dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.